Kalau korang ada anak 11, mungkin susah nak cari kereta kan? Ataupun MPV kan? Tapi bukan dengan Kia Carnival 11 seater. Kan ada 11 anak. Jadi sesuailah dengan Kia Carnival 11 tempat duduk ni. 2, 3, 3, 3. Anda katalah 2 anak korang tu tak nak ikut, bahagian tengah ni boleh jadi meja. Korang tahu tak, untuk kenderaan ini ada lebih cup holder pada manusia. Sebab dia ada 14 cup holder. Nak ngecas gadget pun tak ada masalah. Sebab dia ada 7 USB Type-C. Malaysia yang panas, jangan risau. Sebab setiap row ni ada aircon. Tak ada bajet nak tinted, jangan risau. Sebab kedai ini dah datang dengan lansir. Yang bahagian belakang ni pun ada. Yang ini jarang-jarang ada untuk MPV. Nak bawa kenderaan anak gajah ni, enjin kena power. Dia menggunakan enjin 2.20 liter turbo diesel dengan 8 kelajuan automatik. Dan yang paling penting, mampu menyalurkan 202 PS dengan 440 Nm of torque. Saya rasa saya dah pandu, naik bukit tak ada masalah, nak potong tak ada masalah, memang rasa ringan. Dan yang paling penting, gaya pemanduan dia macam sebuah SUV.